Poison. Bukan. Kembali lagi kita dalam rancangan Roda Goreng. Apakah azam 2026? Okey, terutamanya selaku driver dan penumpang. Sebab kan ada lesen kita? Tak ada. Ha? Tak ada. Sebagai driver, apa perasaan dia bila orang saya menumpang? Rasa bahagia. Kita bagi moral support Yes. bila jam je. Okey, dengar lagu ni okey macam tu lah. Kita selalu kena tepuk lah, bangun. Mungkin Azam akan datang tukar. Akan tak ada niat nak tahun depan nak ambil lesen ke? Setiap tahun memang itu niat saya. Tak pernah berubah lah. Oh, maksudnya Apa Azam lah nak sepatutnya pencen? Azam tahun depan untuk memiliki kereta baru dah difulfillkan tahun ini. Yes. Very advance very advance. Azam yang mendatang diri sendiri selaku driver. Saya sejenis dia kalau menabung, saya ada tabung travel. Oh, okey. Tapi kalau tabung emergency kereta-kereta ni saya tak ada. Akan ada? Pernah ada dan pernah dikeluarkan terus lah. Untuk Ada kereta ke untuk diri sendiri? mengenai ni pula kak, kesabaran. Akak akan tingkatkan azam yang tinggi untuk kesabaran ketika memandu ataupun akak nak maintain je? Bila usia ni pun dia dah rasa macam sakit dada lah bila bawa kereta. Yo. Sakit jantung? Sakit jantung. Kenapa manusia-manusia sekarang ni bawa kereta? Dia selalu bila saya nak maki, buka tingkap. Saya tolong tekan horn. Sebab dia maki. Betul. Orang tak dengar kat luar Betul. kan. Saya paling pantang kan, kita tengah jalan bila tu tapi adjust sikit tengok depan tu kosong. Sakit hati. Rupanya main Tengok timing lagi 5 minit nak sampai. Faham tak? Faham. Sakit hati lah masa tu. Jadi mungkin bukan akak yang kena berazam, orang tu yang kena berazam bawa kereta tu bagi aware sikit. Yes. Aware. Kita ada tengok komen-komen orang ni, dia nak berazam untuk modified kereta. Saya juga. Daripada last year, this year, to the next year. Udah 2 Bila tahun dah duit- azam ni? Duit lah punca dia. Okay. Wah, nak pasal yang belakang tu. Spoil poison. Pfizer bukan. Pfizer motor. Pfizer motor. Pernah tak korang drive, bawa kereta jauh, berazam untuk pergi drive lagi jauh? Saya tak suka drive jauh. Oh. Saya suka kalau drive jauh, saya suka duduk sebelah je lah. Saya suka partner saya bawa dan saya tidur. Tapi awak teman lah bagikan makanan. Tak juga, saya tidur je. Karaoke tu bila dah malam, dah yang memang macam mata dia macam gitu-gitu tu, on karaoke. Hujung bulan ni last kita ada kontes di Compare. Kalau renew je automatic dah join kita punya kontes dan your way, dan korang berpeluang memenangi weekly e-voucher. Boleh shopping-shopping dan hadiah utama boleh travel sampai hujung bulan ni tau. Jadi cepat-cepat. Kita jumpa lagi dalam next episode. Di dalam Roda